بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu, kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-194. Dalam sesi ini, kita akan menyambung lagi praktikal ke atas surah Al-Ma'idah dari ayat 41 hingga ke 44. Dalam sesi lalu, kita telah melihat Allah yang Maha Bijaksana telah menunjukkan dua cara menjalankan sistem kehidupan bermasyarakat yang teratur, iaitu secara mencegah dengan menjalankan hukuman-hukuman atau secara positif melalui pemurnian jiwa. Hukuman berat termasuk hukum bunuh, salib, potong kaki tangan bersilang ke atas jenayah merompak, menyamun atau mencuri adalah bertujuan mengelak jenayah berleluasa dan penjenayah bermerajalela mengancam ketenteraman awam, sementara memberi ketenangan kepada pemilik-pemilik harta dan ketenteraman kepada pedagang-pedagang menjalankan usaha. Pada masa yang sama, Allah menggalakkan setiap warga masyarakat meningkatkan nilai dan kebersihan jiwa melalui takwa, jihad dan mendekatkan diri dengan Allah untuk mencari keridhaannya. Allah menyarankan supaya takut kepadanya dan azabnya. Manusia perlu sentiasa mengharapkan rahmatnya agar menjadi orang yang beruntung dan berjaya di dunia dan di akhirat. Allah juga mengingatkan bahawa harta kekayaan dunia walau sebesar alam malah dua kali ganda pun tidak dapat menebus diri yang ingkar, tidak dapat menebus dari seksa hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Mari kita lihat apa lagi pesanan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-41. Ya ayuhar rasulul la yahzunkal lazina yusari'una fil kufri minal lazina qalu amanna bi afwahihim. Minal lazina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum wa minal lazina hadu. Sama'una lil kazibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk yuharrifuna al kalima min ba'di mawadhi'i yaquluna in utitum hadza fahuzuhu wa illam tu'tau fahzaru wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya hizyum wa lahum fil akhirati azabun azim. Ayat ini mempunyai 90 perkataan, iaitu ya ayuha ar-rasulu la yahzunka allazina yusari'una fi al-kufri min allazina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min allazina hadu sama'una li al-kazibi sama'una li qaumi akharina lam ya'tu ka yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ihi yaquluna in utitum haza fahuzuhu wa in lam tu'tau hu fa ihzaru wa man yuridi Allahu fitnatahu fa lan tamlika lahu min Allahi syai'a. Ulaika allazina lam yuridi Allahu an yutahhira qulubahum lahum fi ad-dunya hizyun wa lahum fi al-akhirati azabun azim. So ya ayuhan ni adalah punidak dan munada, wahai ya ar-rasulu. Rasul ni isim makrifah samsiah marfu, dia merupakan badal kepada perkataan ayu dalam ya ayuhan ni. Jadi di sini wahai rasul, iaitu Allah menyeru wahai rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW lah. La, janganlah, ni harfun nahi,
And then yahzun, menduka citakan. Ni adalah fi'il mudhari' majzum untuk huwa. Dan ka kamu, ni damir anta maf'ul bih lah di sini. Janganlah menduka citakan kamu. Ni allazina, orang-orang yang. Ni isim mausul hum, dia fa'il lah yang dizahirkan daripada perkataan yahzun ni. And then yusari'una, mereka bersegera. Ni fi'il mudhari' marfu' dan tempat fa'il damir mutasil mabni dengan waw tasukun tak adanya hum fi maraf'in. Fi ni harfu jar, makna dalam, al-kufri kekafiran. Ni isim alfa kemarin maju. Janganlah menduka citakan kamu orang-orang yang mereka bersegera dalam kekafiran. Jadi di sini Allah menyuruh Rasulullah supaya jangan bersedih atas sikap orang-orang yang bersegera kepada kekafiran ni. Iaitu orang yang tiada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Orang yang mendahulukan fikiran mereka dari syariat. Rasulullah sebenarnya sangat sedih dengan sikap mereka ini kan Rasulullah telah berkali-kali berdakwah untuk mereka menerima Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulullah. Tetapi mereka pilih kufur. Jadi Rasulullah sangat inginkan umat manusia selamat dari di dunia dan di akhirat. Jadi Allah turunkan ayat ini untuk menghiburkan Rasulullah supaya jangan berduka cita. Kerana mereka ni tak dapat menerima hidayah. Ada sebabnya. Mari kita lihat. Min harfu jar daripada, dan alazina orang-orang yang, isim mausul hum, qalu mereka berkata. Ni adalah fi'il madhi mabni dan tempat fa'il dan mutasil mabni dengan waw tasukun tak adanya hum fi maraf'in. Amanna, kami beriman. Fi'il madhi mabni dan tempat fa'il dan mutasil mabni dengan nun alif atas sukun tak adanya nahnu fi madhi raf'in. Dan bi dengan harfu jar afwahi, mulut-mulut. Ni isim majrul, dan afwahihim, mulut-mulut mereka. So isim dengan damir, ni damir hum jadi mudhaf ilaih di sini. Daripada orang-orang yang mereka berkata kami beriman dengan mulut-mulut mereka. Jadi di sini siapa orang-orang yang Rasulullah berduka cita ni kerana mereka tidak dapat menerima Islam setelah Rasulullah berdakwah. Itu orang-orang yang terdiri dari golongan, ada dua golongan sebenarnya. Ini golongan pertama iaitu orang yang berkata dengan mulut perkataan yang tidak sama dengan apa yang ada dalam hati. Jadi lisan mereka kata mereka mengaku beriman tapi hati mereka tidak. Ini adalah orang-orang munafik seperti yang telah kita lihat dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran dahulu. Wa ni harfun waw haliyah makna dan. Lam tidak. Ni harfun nafi dan jazam. Tu'min beriman. Fi'il mudhari' majzum untuk hiya. And then kulubu hati-hati. Fi'il isim marfu' dia fa'il yang dizahirkan daripada perkataan tu'min ni. And then kulubuhum hati-hati mereka. Isim marfu' dengan damir hum dia adalah mudhaf ilaih. Wa ni adalah harfun ataf makna dan, min harfun jar makna di antara. Dan lam tu'min kulubuhum ni adalah hal kerana kita ada waw haliyah ni. Itu menerangkan ketika berkata amanna tadi kami beriman, sebenarnya dalam hati mereka ni tidak beriman ya. Jadi sini dan tidak beriman hati-hati mereka dan di antara jadi mereka mengaku beriman secara lisan tapi hati mereka kosong dari keimanan. Iaitu mereka yang selalu kita sebut orang-orang munafik lah ni. Al-lazina orang-orang yang. Ni semausul hum. Dia maktuf lah sebab tadi kita ada wa kan. Wa ni tadi kan ada wa ataf tadi kan. Jadi maktuf alai dia tadi kita ada ni lah. Allazina qalu amanna kan. Di sini allazina hadu kan, orang-orang yang. Dan hadu mereka Yahudi. Ni fi'il madhi mabni dan tempat fa'il dan mim mutasil mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi maraf'in. Dan sama'una orang-orang yang suka mendengar. Ni adalah isim marfu' jamak muzakkar salim dan dia merupakan khabar dan mubtada' di sini adalah mahzuf. Tak adanya hum. Jadi hum sama'u iaitu mereka orang-orang yang suka mendengar. Li tentang harfu jar al-kazibi kabar dusta. Ni adalah isim alfa kamar marjur dan sama'una orang-orang yang suka mendengar. Ni adalah isim marfu' jamak muzakkar salim, dia merupakan khabar tani. Khabar kedua. Tadi khabar pertama kan. Ni khabar kedua kepada mubtada' yang mahzuf saya kata tadi yang hum tadi kan mereka ya. Jadi sini orang-orang yang mereka Yahudi, orang-orang yang suka mendengar tentang kabar dusta, orang-orang yang suka mendengar. Nanti kita lihat apa lagi yang mereka suka dengar. Jadi di sini adalah Allah kata golongan kedua, itu yang yang Rasulullah berduka cita tadi sebab golongan kedua yang tidak menerima seruan Rasulullah untuk beriman tadi kan. Jadi mereka ni adalah orang-orang Yahudi yang sebenarnya mereka ni datang ke majlis Rasulullah
Mereka suka mereka mendengar apa yang Rasulullah kata, tapi lepas tu mereka akan memutarbelitkan apa yang Rasulullah cakapkan. Dan juga mereka juga suka mendengar daripada orang-orang yang tidak pun hadir dalam majlis Rasulullah mengatakan perkara-perkara dusta mengenai Rasulullah, tapi itulah yang mereka suka dengar juga. Li ni harfu jar, makna daripada kaumin, kaum ni isim nakal majrul, dan akharina yang lain. Isim majrul jamak muzakkar salim ataupun dia merupakan naat atau sifat kepada kaumin. Kaumin akharina. Jadi kedua-dua adalah isim majrul ni. And then lam yang belum ni harfun nafi dan jazam, and then ya'tu mereka datang. Ni fi'il mudhari' majzum, dia merupakan fa'il damir mustatir mabni dengan wa atas sukun tak adanya hum fi maraf'in. Dia adalah naat sani atau naat kedua kepada kaumin. Kaumin iaitu kaum yang lain yang belum mereka datang kepada kamu, iaitu pada Nabi Muhammad SAW. Ni damir anta, dia maf'ul bih di sini. Jadi di sini maknanya daripada kaum yang lain yang belum mereka datang kepadamu, iaitu orang-orang yang mendengar daripada mereka yang tidak berada ataupun tidak berjumpa Rasulullah. Jadi mereka sebenarnya menyebarkan berita yang tidak benar lah, yang ada pembohongan, terutamanya tentang agama dan tentang Rasulullah. Jadi antara orang-orang yang suka menyebarkan ni, yang mereka dengar adalah daripada penita-penita Yahudi. Penita-penita ni memanglah sebenarnya tak suka pada Rasulullah kan, kerana mereka Rasulullah membuka rahsia mereka menukar dan juga berdusta mengenai kitab Taurat mereka kan. Jadi dia memang penita-penita ni memang memusuhi Rasulullah. Tapi orang-orang Yahudi ni, mereka penita mereka memanglah mereka dengar, tapi bila Rasulullah telah berdakwah, sepatutnya mereka perlu berfikir dan menerima mana yang lebih benar, ya. Yuharrifuna, mereka mengubah. Ni fi'il mudhari' marfu' dalam tempat fa'il dan mutasim mabni dengan wa atas sukun tak adanya hum fi maraf'in. Dia adalah naat salis atau naat yang ketiga kepada kaumin tadi tu. Jadi lagi satu, mereka mengubah kaum tadi. Al-kalimah. Kalimah-kalimah ni merujuk pada kalimah-kalimah dalam Taurat. Iaitu ni adalah isim ma'rifah kamariah mansub maf'ul bih lah di sini. Min daripada harfu jar ba'di, zaraf makan setelah. Mawadi'i, tempat-tempat ni adalah isim majrur, zaraf dengan isim, jadi dia mudhaf ilaih di sini. Mawadi'ihi, di sini isim dengan damir wa, jadi satu set lagi mudhaf ilaih di sini. Mereka mengubah kalimah-kalimah Taurat daripada setelah ditentukan tempat-tempatnya. Jadi penita-penita Yahudi ni mengubah kandungan Taurat, kitab mereka sendiri. Kita dah baca, saya kata tadi, kita dah baca dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran mengenai perangai buruk mereka ni. Yaquluna, mereka berkata. Fi'il mudhari' marfu' dalam tempat fa'il damir muttasil mabni dengan wa atas sukun tak adanya hum fi maraf'in. Dia adalah naat rabi' atau naat yang keempat pada kaumin tadi tu juga. Jadi kaum tu mereka berkata, in jika, ni harfun syarat, utitum, diberikan kepada kamu. Fi'il madhi mabni majhul dalam tempat naib fa'il damir muttasil mabni dengan tak atas sukun tak adanya antum fi maraf'in. Dia merupakan fi'il syarat lah, sebab kita ada harfun syarat di sini kan. And then haza, ini isim mausul ni maf'ul bih lah di sini. Mereka berkata jika diberikan kepada kamu ini, dan fa ni maka harfu rabita dan jawab syarat, huzu, ambillah. Ni fi'il amr mabni dalam tapak fa'il damir muttasil mabni dengan wa atas sukun tak adanya antum fi maraf'in. Hu ni damir huwa maf'ul bih lah di sini. Dan huzuhu, ambillah ia adalah jawab syarat kepada ayat syarat ni. Jika diberikan kepada kamu ini, maka ambillah ia. Ni apa yang pendeta tu beritahu kepada orang-orang Yahudi lah ni. Sebenarnya pendeta-pendeta mempengaruhi orang-orang Yahudi tu untuk menerima apa yang mereka fikir sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka. Dalam kitab tafsir Ibn Katsir disebut beberapa pendapat ayat ini turun, asbabun nuzul dia. Pertama, ada satu kaum dari kalangan Yahudi ni yang telah membunuh. Berikutannya ada yang nak berhakimkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada pandangan kalau Rasul ada mereka tapi dengan syarat mereka akan menerima kalau Rasulullah putuskan hukuman diat, iaitu lebih ringan. Diat boleh tebuskan, boleh tebus kesalahan.
Jadi ambillah ni. Tapi kalau Rasulullah hukum kisas, iaitu bunuh balas bunuh, jadi jangan ikut. Jadi sebenarnya mereka tak ikhlas bila datang kepada Rasulullah untuk berhakim tu. Mereka mengharapkan dapat hukuman yang lebih ringan. Jadi mereka nak pilih-pilih hukuman lah ni. Sedangkan hukuman adalah mengikut ketetapan yang telah ditentukan Allah. Satu lagi pandangan lain iaitu ayat ni turun kerana ada 2 orang Yahudi yang berzina yang tidak mahu dihukum ikut Taurat, itu orang yang berzina yang telah berkahwin akan direjam sampai mati. Ayat ini telah ditukar kepada hukuman dera 100 kali dan dihinakan, iaitu dengan menghitamkan muka mereka. Jadi mereka hendak berhakimkan Rasulullah, tapi apa juga syarat ni, ambillah ni, iaitu menerima jika dihukum dera dan hina, iaitu yang lebih ringan tu, ya. Tapi sebaliknya jika rejam, jadi jangan terima. Ini yang apa tu pandangan mereka lah, ya. Jadi mereka sebenarnya bukan berhasrat ingin mencari kebenaran, tapi cuba mencari alasan untuk tidak mengikuti hukum Allah yang telah pun ditetapkan dalam kitab Taurat. Ni adalah harfun ataf, makna dan. In, jika, ni harfun syarat dan jazam. Lam, tidak, ni harfun nafi dan jazam. Dan tu tahu, diberikan, ni fi'il mudhari' majzum majhul dan dapat naib fa'il dan mutasim mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi marrafi'in. Dia fi'il syarat lah sebab kita ada harfun syarat ni kan. Dan jika tidak diberikan hu-nya, ni damir antum maf'ul bih lah di sini. Dan lam tu tahu ni adalah matuf, matuf kepada, sebab kita ada ataf kan. So matuf alai dia tadi kan ada in autitum haza. Dan kita, jika diberikan kepada kamu ini tadi kan, hukuman yang dendak tadi, yang lebih ringan tadi. Dan jika tidak diberikannya fa, maka purabita dan syarat ihzaru, berhati-hatilah kamu. Ni fi'il amr mabni dan tapak fa'il dan mim mutasim mabni dengan wa atas sukun tak adanya antum fi magrafi'in. Ni adalah jawab syarat, ya, kepada syarat ini. Jika tak diberikan, jadi berhati-hatilah, maknanya jangan terimalah kan. Jadi apa tu, kalau hukuman lain dari yang mereka harapkan, mereka tidak mahu ikut. Jadi dalam kes tadi Rasulullah bertanya apa yang ada dalam Taurat. Mereka mengatakan dera dan aib, sebab Taurat telah ditukar tadi kan. Tetapi seorang dari kaum Yahudi yang telah memeluk Islam, iaitu Abdullah bin Salam, menjelaskan terdapat hukum rejam dalam Taurat. Rasulullah minta dibawakan kitab Taurat dan dibacakan. Ketika membaca sampai di tempat hukuman merejam, pembaca itu seorang pemuda Yahudi, ya, telah menutup dengan tangannya dan dia membaca apa yang sebelum dan sesudahnya. Apabila diminta dia mengangkat tangannya, ternyatalah ayat rejam ada dalam Taurat. Oleh itu Rasulullah menjatuhkan hukuman rejam seperti yang terdapat dalam Taurat. Menunjukkan Rasulullah ingin mereka mengakui apa yang ada di tangan mereka, yang mereka sembunyi atau ingkari atau tidak mengamalkannya. Mereka hendak dihukum dengan hukuman yang lebih ringan oleh Rasulullah, bukan kerana mereka percaya Rasulullah, tetapi hanya ingin mendapat hukuman yang lebih sesuai dengan kehendak dan hawa nafsu mereka. Wa ni harfun istinah, makna dan. Man sesiapa yang, ni isim syarat dan mubtada' di sini, ya. Yuridi, dikendaki, ni fi'il mudhari' majzum untuk huwa, and then dia adalah fi'il syarat sebab ada isim syarat di sini. Dan Allahu, Allah, ni isim ma'rifah sampai marfu', dia fa'il yang dizahirkan daripada fi'il yuridi ni. Allah, sesiapa yang Allah kendaki, ya. Dan yuridillahu ni adalah khabar pada mubtada' di sini. Dan fitnata, menguji, ni isim mansub maf'ul bih, dan fitnatahu, mengujinya, isim mansub dengan damir huwa, adalah mudhaf ilaih di sini. Dan sesiapa yang dikendaki Allah mengujinya, jadi oleh kerana mereka ni sangat teruk, Allah mengunci hati mereka, menyebabkan mereka tidak dapat menerima hidayah. Jadi Allah beritahu Rasulullah supaya jangan berduka cita apabila mereka ini tidak menerima seruan, kerana Allah tak inginkan mereka sebenarnya, ya.
Fa ni harfu rabitah dan syarat mana maka. Lan tidak akan. Ni adalah nasab dan nafi tamlika. Kamu mampu. Ni adalah fi'il mudhari' mansub dalam tempat fa'il damir mustatir, tak adanya anta di sini. Maka tidak akan kamu mampu. Kamu ni merujuk pada Rasulullah. Lan tamlika ni adalah jawab syarat kepada ayat syarat tadi. Kita ada man yuridillahu fitnatu tadi kan. Iaitu fitnatahu tadi. Itu sesiapa yang Allah ingin mengujinya, maka tidak akan kamu mampu menolong. Ini Rasulullah tak dapat menolong. Lahu jawab majrur untuknya. Min daripada hafuja Allahi Allah. Isim marfa samsa majrur. Syai'an sedikit pun. Isim nakirah mansub dia maf'ulun mutlak di sini. Dan di sini kita lihat maka tidak akan kamu mampu menolong untuknya daripada Allah sedikit pun. Jadi apabila Allah tak ingin, tiada siapa yang dapat membantu atau tiada kuasa langsung untuk memberi hidayah kepada mereka. Na'udzubillah min zalik. Bermakna Nabi Muhammad pun tidak akan dapat mengubah mereka jika ditakdirkan. Allah menguji tadi kan. Allah takdirkan mereka memang telah dikunci hati dan tak dapat menerima hidayah. Na'udzubillah min zalik. Ulaika isim isyarahum, dia mubtada' lah sini, mereka itulah. Lazina orang-orang yang isim mausul hum dia khabar kepada mubtada' ni. Mereka itulah orang-orang yang lam tidak harfu nafi dan jazam, yuridi dikendaki, ni fi'il mudhari' majzum untuk huwa, Allahu Allah, ni isim ma'rifah samsiyah marfu' dia fa'il yang dizahirkan daripada perkataan yuridi ni. Tidak dikendaki oleh Allah an untuk ni harfu nasab dan masdariyah. Bila masdariyah ni kita ada masdar muawwal an yutahhira. Masdar muawwal ni juga berfungsi sebagai maf'ul bih untuk mensucikan ya. Ni fi'il mudhari' mansub dan tempat fa'il damir mustatir tak adanya huwa. Mereka itulah orang-orang yang tidak dikendaki oleh Allah untuk mensucikan. Jadi orang munafik dan ahli kitab ni adalah orang-orang yang Allah tidak ingin bersihkan hati mereka dengan hidayah. Jadi mereka memilih sesat, jadi Allah biarkan mereka tenggelam dalam kesesatan ya. Na'udzubillah min zalik. Kuluba hati ni isim mansub maf'ul bih lah di sini. Hum hati mereka. Ni kita lihat apa tu damir isim dengan damir jadi dia mudhaf ilaih ni. Jadi Allah tadi tak nak mensucikan yutahhira tadi kan. Allah tak sucikan hati mereka. Lahum bagi mereka ni jawab majrur di khabar muqaddam di sini. Dan fi di harfu ja di sini dunia ni isim ma'rifah samsiyah majrur dengan kasrah muqaddarah di sini ya. And then majrur kerana dia lepas harfu jafi ni kan. Hizyun kehinaan ni isim marfu' mubtada' mu'ahhar kepada khabar muqaddam ni. Jadi di sini lahum fi dunya hizyun ni adalah khabar sani atau khabar kedua kepada ulaika ni. Ulaika lazina tadi kan. Ulaika ni adalah mubtada'. And then dia punya khabar pertama tadi adalah allazina lam yuridillahu an yutahhira tadi kan, orang yang Allah tidak kehendaki mensucikannya tadi kan. Tu khabar pertamanya. Lepas tu ni khabar kedua lahum fi dunya hizyun, iaitu bagi mereka di dunia dapat kehinaan. Nauzubillah min zalik. Wa dan harfun ataf lahum jawab majrur khabar muqaddam bagi mereka, dan bagi mereka fi di harfu ja dan akhirati akhirat isim ma'rifah khabar majrur. Dan azabun azab ni isim nakirah marfu' dia mubtada' muahhar kepada khabar muqaddam ni. Dan azimun yang sangat berat ni adalah isim nakirah marfu', jadi dia merupakan na'at atau sifat kepada azabun. Sama kan, dua-dua isim nakirah marfu'. Jadi ni azab yang sangat berat. Jadi lahum fil akhirati azabun ni adalah matuf sebab kita ada ataf ni. Matuf alai dia tadilah lahum hizyun fid dunya kan. So jadi sini lahum di dunia mereka mendapat kehinaan. Jadi di akhirat pula mereka mendapat azab yang sangat berat. Jadi maknanya mereka ni tidak terlepas dari hukuman Allah. Jadi di dunia dan juga di akhirat. Jadi kedua-dua tempat ni. Jadi amatlah merugikan mereka ya. Na'udzubillah min zalik. Ayat ke-42, sama'una lil kazibi akaluna lis-suht fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum
Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat ini mempunyai 41 perkataan iaitu sama'una li al-kazibi. Akaluna li as-suhti fa in ja'uka fa hukum bainahum au a'rid anhum. Wa in tu'rid anhum fa lan yadurruka syai'a wa in hakamta fa hukum bainahum bi al-qisti inna allaha yuhibbu al-muqsitina. Sama'uni orang-orang yang suka mendengar. Ni adalah isim marfu' jamak muzakkar salim dan dia khabar. Dia khabar tapi tak ada mubtada'. Mubtada' dia mahzuf, ditakdirkan ada hum. Hum sama'una, ya, itu mereka orang-orang yang suka mendengar. Li harfu jam, kepada al-kazibi, khabar dusta. Ini adalah isim makrifah kamar majrur. Dan akaluna, mereka memakan. Ni isim marfu', dia menjamak muzakkar salim, dia merupakan khabar sani atau khabar kedua kepada juga mubtada' hum tadi. Ni khabar pertama tadi suka mendengar orang yang khabar dusta. Lepas tu khabar yang kedua ni mereka memakan. Ni li daripada al-fuja al-suhti, harta yang haram. Isim makrifah samsiah majrur. Jadi di sini orang-orang yang suka mendengar kepada khabar dusta, mereka memakan daripada harta yang haram. Jadi Allah describe sifat buruk mereka, iaitu suka mendengar perkara-perkara yang tidak benar atau yang batil, dan juga mereka suka makan harta yang haram, iaitu riba dan rasuah. Fa ni harfun istinaf, makna maka. Inna harfun syarat dan jazam, makna jika. Ja'u, mereka datang. Fi'il madhi mabni dalam tempat fa'il dan min mustatir mutasim mabni dengan wa atas sukun tak adanya hum fi maraf'in. Ini merupakan fi'il syarat sebab kita ada fun syarat di sini. Maka jika mereka datang kepada kamu. Ini damir anta maf'ul bih lah di sini. Ka ni rujuk, kamu ni rujuk pada Rasulullah. Fa ni adalah harfun rabita dan jawab syarat, maka hukum. Putuskanlah hukuman. Ini adalah fi'il amr mabni dalam tempat fa'il dan min mustatir tak adanya anta, dia adalah jawab syarat kepada syarat ni. Jika mereka datang kepada Rasulullah, maka putuskanlah hukum. Ini jawab dia. Ya. Jadi Allah beritahu Rasulullah, jika mereka datang untuk mendapat hukum, maka Rasulullah boleh putuskan apa hukuman, umpamanya untuk kesalahan yang mereka lakukan. Bainahum, di antara mereka. Ni zaraf makan dan dia, zaraf dengan damir jadi mudhaf ilaih di sini. Au ni adalah pun ataf atau a'rid, berpalinglah. Ni fi'il amr mabni dalam tempat fa'il dan min mustatir tadinya anta, dia ma'tuf di sini sebab ada ataf kan. Jadi ma'tuf alaih dia tadi uhkum lah tadi. Ya, uhkum dengan a'rid ni. Di antara mereka atau berpalinglah anhum daripada mereka. Ini harfuja dan juga damir hum. Jadi sebenarnya Allah memberi pilihan kepada Rasulullah sama ada untuk memutuskan hukum tadi ataupun tidak melayan mereka lah, berpaling daripada mereka ni. Jadi Rasulullah tak payah nak memberi hukuman, ya. Wa dan ni harfun ataf, ni in jika ni harfun syarat dan jazam. Tu'rid, kamu berpaling, fi'il mudhari' majzum dalam tempat fa'il damir mustatir tak adanya anta, dia bukan fi'il syarat di sini. Dan in tu'rid maktuf sebab ataf kan, jadi maktuf alai dia ja'uka lah ni. Dua adalah ayat fi'liyah. Ni anhum daripada mereka, harfuja dan juga damir hum. Dan jika kamu berpaling daripada mereka, jika Rasulullah berpaling atau tak melayan atau menolak untuk memutuskan hukuman untuk mereka ni, kita lihat apa Allah kata. Fa, maka ni harfun rabita dan jawab syarat, and then lan harfun nasab dan nafi, tidak akan, yadurru, membahayakan. Ni fi'il mudhari' mansub dan dalam tempat fa'il dan mim mutasim mabni dengan wa atas sukun tak adanya hum fi marfu'in. Ka ni kamu, ni fi'il anta, damir anta jadi dia maf'ul bih lah di sini. Jadi lan yadurruka ni adalah jawab syarat kepada ayat syarat tadi, iaitu jika Rasulullah tak nak memberi hukuman, jadi tidak akan membahayakan kamu, membahayakan Rasulullah, ya. Syai'an sedikit pun. Ini adalah isim nakirah mansub maf'ul mutlak di sini. And then wane dan harfun ataf in jika ni harfun syarat dan jazam.
Maka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Dan jika Rasulullah berpaling atau menolak dari menunaikan atau memutuskan hukuman untuk mereka, jadi ia tidak akan memberi kesan apa-apalah kepada baginda, tak membahayakan ni. Jadi apa tu ni adalah apa yang Allah beritahu Rasulullah. Hakam tak kamu memutuskan hukum. Ni fi'il madhi mabni dalam tempat fa'il dan mim mutasil mabni dengan tak atas fathah, tak adanya anta fi madhi fi'il, fi'il syarat lah di sini. And then fa ni maka ni harfun rabita dan jawab syarat. And then uhkum ni putuskanlah hukum. Ni fi'il amar mabni dalam tempat fa'il dan mim mustatir, tak adanya anta, dia merupakan jawab syarat kepada syarat ni. Jika Rasulullah memutuskan hukum, maka putuskanlah hukum bainahum, di antara mereka. Ni zaraf dengan damir hum jadi mudhaf mudhaf ilaih, bi dengan harfu jar al-qisti, adil, isim majrur. Jadi Allah kata jika kamu memutuskan hukum, maka putuskanlah hukuman di antara mereka dengan adil. Jadi ini adalah pilihan yang Allah beri pada Rasulullah. Rasulullah boleh tidak atau menolak untuk memutuskan hukuman, ataupun Rasulullah boleh mengambil kes ni lah. Tapi Allah kata hendaklah berlaku adil. Jadi lihat, Allah perintah berlaku adil walaupun kepada orang yang zalim, iaitu orang yang tidak sahih imannya, yang tidak mendengar atau tidak menyahut seruan Rasulullah untuk beriman kan. Jadi hukuman adil ni adalah untuk seluruh alam, dan dia adalah bila Rasulullah memutuskan, dia adalah berlandaskan Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran terdapat hukuman-hukuman yang Allah telah tetapkan. Inna ni harfu nasyi dan taukid, makna sesungguhnya. Allah isim al-fasam mansub di isim inna lah ni. And then yuhibbu fi'il mudhari' marfu' dalam tempat fa'il, damir mustatir, tak adanya huwa. Dia mengasihi, iaitu Allah ni. Al-muqsitina, orang-orang yang adil. Isim alfah kamariyah mansub, jamak muzakkar salim, dia maf'ul bih di sini. Yuhibbul muqsitina ni adalah kabar inna kepada isim inna ni. Sesungguhnya Allah, dia mengasihi orang-orang yang adil. Jadi Allah menghargai sifat adil dan menyebut dia mengasihi orang-orang yang adil. Ini adalah satu perkara yang perlu kita perhatikan walaupun kita tidak menghukum. Tapi kita dituntut berlaku adil walaupun dengan orang yang tidak sealiran atau seagama dengan kita. Ayat ke-43, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tauratu fiha hukmullahi summa yatawallawna min ba'di zalik wa ma ulaika bil mu'minin. Ayat ini mempunyai 22 perkataan, iaitu wa kaifa yuhakkimuna wa indahum at-tauratu fiha hukmu Allahi summa yatawallawna min ba'di zalika wa ma ulaika bi al-mu'minina. Wa ni adalah harful istinaf, makna dan. Kaifa bagaimana, isim istifham ni. Yuhakkimuna, mereka mengangkat kamu menjadi hakim. Ni fi'il mudhari' marfu' dalam tempat fa'il, dan mutasil mabni dengan wa atas sukun, tak adanya hum fi rafi'in. Ka ni adalah kamu, damir anta maf'ul bih. Ni adalah Rasulullah. Wa ni adalah pun waw haliyah, padahal indahum, di sisi mereka. Ni adalah zarf makan dan damir hum, jadi dia merupakan mudhaf ilaih di sini, dan juga dia adalah jar majrur dan juga khabar muqaddam kepada mubtada muakhar at-tauratu ni. Isim al-fa'il samsiah marfu', makna Taurat di sini. Dan bagaimana mereka mengangkat kamu menjadi hakim kamu padahal di sisi mereka ada Taurat. Jadi di sini sebenarnya Allah menemplak tentang sikap kaum Yahudi yang datang kepada Rasulullah untuk mendapat hukum. Kerana sebenarnya mereka telah pun mempunyai kitab Taurat di mana terkandung berbagai-bagai hukum hakam yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Fiha, jar majrur, dia merupakan khabar muqaddam, makna di dalamnya. Khabar muqaddam kepada mubtada muakhar hukmu ni. Di dalamnya hukum. Ni adalah isim marfu', ya. Dan hukmullah, hukum Allah. Ni adalah isim marfu' dan isim marfu' samsiah majrur, jadi dua isim kandungan, dia adalah mudhaf ilaih. Dan summa kemudian harfun ataf, yatawallawna, mereka berpaling. Ni fi'il mudhari' marfu' dalam tempat fa'il, dan mutasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya hum fi rafi'in. Dia maktuf lah sebab ataf kan. Jadi maktuf alai dia tadi adalah
yuhakimuna ni. Yuhakimuna dengan yatawallawna. Dua-dua adalah ayat fi'liyah. Min ba'di, fuja dan zaraf makan, mana daripada setelah zalika itu. Zaraf dengan isim isyarah wa, jadi zaraf dengan isim adalah jadi mudhaf ilaih di sini. Di dalamnya hukum Allah. Itu dalam Taurat tu, di dalamnya ada hukum Allah, kemudian mereka berpaling daripada setelah itu. Jadi di sini orang Yahudi tahu sebenarnya Allah kata hukum hakam kerana telah terdapat pun dalam Taurat. Tapi mereka sebenarnya mengingkari dan tidak mengikutnya. Mereka tukar ikut kehendak sesuai dengan kepentingan mereka. Ya. Saya dah banyak kali juga cakap mengenai ini sebab kita memang pun dah jumpa cerita mereka diterangkan Allah dalam surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Begitu panjang lebar sekali. Wa ni adalah harfun waw haliyah, makna dan. Ma tidaklah. Ni harfun nafi yang beramal seperti laisa ni. Jadi bila dia beramal seperti laisa, kita ada isim ma ni, iaitu ulaika ni. Tidaklah mereka itu. Ni ulaika adalah isim isyarah hum. Dan B harfu jazaidun, termasuk al-mu'minina, orang-orang yang beriman. Ni adalah isim al-faqam majrul, jamak muzakkar salim, dan dia merupakan khabar ma kepada isim ma ni. Dan tidaklah mereka itu termasuk orang-orang yang beriman. Dan ma'ulaika bil mu'minin, ni adalah hal, itu kita ada wahalah ni, iaitu menerangkan keadaan yatawallau ni tadi, iaitu mereka berpaling tu, masa mereka berpaling tu sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman ya. Jadi di sini kita tengok al-mu'minina ni adalah majrul dari segi lafaz kerana dia selepas harfu ja ni kan. Tapi dari segi fungsinya sebagai khabar ma dia adalah mansub. Jadi di khabar ma ni sebagai mansub kita dah belajar dulu kan. Jadi dia bentuk i'rabnya adalah lafaz majrul, fungsinya mansub. Majrul lafazan, mansub mahallan di sini ya. Ayat ke-44, Inna anzalnat taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna allazina aslamu lillazina hadu warabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala tahsyawun nasa wahsyawni wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ayat ini mempunyai 60 perkataan iaitu inna na anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkumu bima ha an-nabiyuna allazina aslamu li allazina hadu wa ar-rabbaniyuna wa al-ahbaru bima ustuhfizu min kitabi Allahi wa kanu alaihi syuhada fa la tahsyaw an-nasa wa isyaw ni wa la tashtaru bi ayati ya samanan qalila wa man lam yahkum bi ma anzala Allahu fa ulaika hum al-kafiruna. Inna ni adalah harfu nasi dan taukid, makna sesungguhnya. Na ni kamilah dan mir nahnu dia isim inna ni. Anzalna kami telah menurunkan fi'il madhi mabni dan tapak fa'il dan mim mutasil dengan nun alif atas sukun tak adanya nahnu fi marrafi'in. At-taurata tauratlah isim ma'rifah samca mansub dia maf'ul bi di sini. Anzalna taurata ni adalah kabar inna kepada isim inna ni. Sesungguhnya kami iaitu Allah, kami telah menurunkan Taurat. Jadi Allah menjelaskan dia telah menurunkan Taurat ya. Fiha, ni jawab majrur, dia merupakan khabar muqaddam kepada mubtada' mu'ahhar hudan ni. Petunjuk, di dalamnya petunjuk. Ni apa tu Taurat lah ni. Hudan ni petunjuk, isim nakirah marfu' dengan dhamma muqaddarah, dia mubtada' mu'ahhar, tu sebab dia adalah marfu' ya. And then wa ni dan harfun ataf. Nurun cahaya. Ni isim nakirah marfu', dia matuf sebab ataf. So matuf alaih dia hudan lah. Jadi dua-dua ni adalah isim nakirah marfu' ya. Di dalamnya petunjuk dan cahaya. Jadi Allah memuji sebenarnya Taurat ni ya, iaitu sebuah kitab yang mengandungi petunjuk dan cahaya. Bermakna lengkap. Kalau ada cahaya tak ada petunjuk masa kita jalan misalnya susahlah kita nak cari arah kan, nak dituju. Tapi kalau ada petunjuk tapi tak ada cahaya, tak nampaklah pula jalan tu. Jadi Allah menyatakan Taurat ia sangat lengkap, memandu sesiapa yang percaya kepadanya jika diikuti dengan sebenarnya.
Yahkumu, memutuskan perkara. Ni fi'il mudhari' marfu' untuk huwa. Nabiha jawab majrul dengannya an-nabiyuna, nabi-nabi. Ni isim ma'rifah samsiah marfu'. Jamak muzakkar salim dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan yahkumu ni. Nabi-nabi memutuskan perkara-perkara dengannya. Ya. Dan alazina orang-orang yang. Ni isim mausul hum, dia merupakan na'at kepada an-nabiyuna ni. Dan alazina aslamu ni, mereka berserah diri. Fi'il madhi mabni dan tapak fa'il dan bil mutasim mabni dengan wa atas sukun tak adanya hum fi marrafi'in. Memutuskan perkara dengannya nabi-nabi orang-orang yang mereka berserah diri. Iaitu Taurat lengkap digunakan untuk memutuskan hukum bagi orang Yahudi, digunakan oleh nabi-nabi dan orang-orang yang beriman. Dan nabi-nabi ini adalah orang-orang yang berserah diri, iaitu Islam. Ya. Sebelum nabi-nabi ada selalu Islam ni iaitu mentauhidkan Allah. Ya. Li kepada harfuja lazina orang-orang yang isim mausul hum hadu Yahudi. Fi'il madhi mabni dan fa'il dhamir muttasil mabni dengan wa tasukun tak adanya hum fi marrafi'in. Itu nabi-nabi kepada orang-orang yang orang-orang Yahudi. Wa ni dan harfun ataf ar-rabbaniyuna ni para ulama Yahudi. Ni isim ma'rifah samsiah marfu' dia jamak muzakkar salim dia maktuf sebab ataf. So maktuf alai dia tadi an-nabiyuna lah tadi. Kan kita ada an-nabiyuna dan ar-rabbiyuna. Ni nabi-nabi, ni rabai-rabai lah ni ulama dia kan. Kita selalu dengar rabai kan. Dan wa ni adalah harfun ataf makna dan al-ahbaru ni para pendeta. Ni isim ma'rifah kamaria marfu' dia maktuf sebab ataf kan. Jadi maktuf alai dia pun adalah an-nabiyuna. Itu juga marfu' kepada orang-orang Yahudi dan para ulama Yahudi dan para pendeta. Jadi di sini Allah kata kitab Taurat tu digunakan oleh para nabi, para pendeta-pendeta dan juga para ulama Yahudi untuk menetapkan hukum mengenai kepada orang-orang Yahudi ni. Bima jawab majrul kerana apa yang ustuhfizu mereka diperintahkan untuk menjaga. Ini adalah fi'il madhi mabni majhul dalam terdapat naib fa'il dhamir mutasim mabni dengan wa tasukun tak adanya hum fi marrafi'in. Min daripada harfuja kitabi kitablah isim majrul dan kitabillah kitab Allah. Ini isim majrul dan isim ma'rifah samsiah majrul jadi dua isim kandungan jadi mudhaf ilaih di sini. Kerana apa yang mereka diperintahkan untuk menjaga daripada kitab Allah. Jadi mereka diperintahkan untuk menjaga kitab Taurat, iaitu menjalankan segala hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Wa, harfun ataf makna dan. Kanu, mereka menjadi. Ni fi'il madhi mabni dan terdapat isim kana damir mutasim mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi marrafi'in. Alaihi jawab majrurlah ke atasnya. Syuhada'a para saksi. Ni isim mansub dia merupakan khabar kana ya kepada isim kana di sini. Dan kanu alaihi syuhada ni adalah maktuf sebab kita ada ataf ni kan. So maktuf alaihi dia kita ada ni lah. Istuhfizu min kitabillah tadi kan. Mereka diperintahkan untuk menjaga kitab Allah. Di sini mereka menjadi ke atasnya para saksi. Jadi selain jadi menjadi menjaga tadi, Allah kata ketiga golongan tadi, nabi dan rabai-rabai dan juga pendeta, mereka akan menjadi saksi atas kebenaran kitab-kitab Allah ni, iaitu kitab di sini kitab Taurat lah kan. Fa ni harfun istinaf makna maka. La janganlah ni harfun nafi dan jazam dan tasyau. Kamu semua takut. Ni fi'il mudhari' majzum dan tapak fa'il dan mim tasim mabni dengan wa atas sukun tak adanya antum fi marrafi'in. An-nasa manusia. Ni dhamir hum maf'ulun bihi lah di sini. Wa ni adalah pun ataf makna dan isyau. Takutlah kamu. Ni adalah fi'il amar mabni dan tapak fa'il dan mim mutasim mabni dengan wa atas sukun tak adanya antum fi marrafi'in. Anna ni ni adalah daku. Ni adalah dhamir anna ya. Maf'ulun bihi di sini. Isyau ni ni adalah maktuf kerana dia lepas ataf kan. Jadi maktuf alai dia tadi la tahsyawna. Dan janganlah kamu semua takut kepada manusia dan takutlah kepada aku, kamu semua kepada ku. Allah kata ya. Jadi Allah perintah jangan takut kepada manusia tapi takutlah kepada Allah. Wa ni harfun ataf makna dan. La janganlah ni harfun nahi dan juga jazam.
tashtaru. Ni kamu semua menjual beli. Ni adalah fi'il mudhari' majzum dalam tempat fa'il dan mim mutasil mabni dengan wa atas sukun tak adanya antum fi majrur fi'il. La tashtaru maktuf sebab maktuf kan. Dia maktuf alai dia tadi kita ada la tashawu. Itu tadi janganlah kamu takut manusia kan. Dan sini dan janganlah kamu semua menjual beli bi tentang harfu jar ayati ayat-ayat keterangan isim majrur jamak muannas salim dan ayati ni ada ya ni iaitu damir ana ni yang makna aku ya. Ayat-ayat keteranganku iaitu rujuk pada Allah ayat-ayat keterangan ni merujuk kepada kitab Taurat ya. And then samanan ni. Ni adalah ayati ni juga adalah isim dan damir jadi mudhaf ilaih ni. Samanan ni adalah isim dan mansub dia maf'ulun bi di sini. Dengan harga qalilan sedikit atau murah. Ni adalah isim dan mansub dia merupakan naat. Naat kepada samanan ni. Samanan qalilan dengan harga yang sedikit atau murah. Jadi dan janganlah kamu semua menjual beli tentang ayat-ayat keteranganku dengan harga sedikit atau murah. Jadi ini adalah larangan kedua. Tadi larangan pertama Allah kata jangan takut pada manusia tapi takutlah kepada dia ni kepada aku. Tapi di sini Allah kata jangan kamu semua menjual beli ayat-ayat keterangan Allah iaitu kitab-kitab dia dengan harga yang murah. Jadi jangan ni makna Allah larang menjual ni ayat-ayat Allah dengan harga yang murah iaitu jangan menukar hukum-hukum yang Allah telah tetapkan untuk kepentingan dunia. Seperti untuk mendapat kedudukan atau tak mau hilang kuasa. Kerana padri-padri ni dia kadang-kadang terutamanya bila dia menghukum orang-orang yang ternama atau berkuasa mereka takut jadi dia menukar hukum-hukum ayat-ayat Allah tu jadi supaya mereka jadi popular lah ni kan. Jadi ini Allah larang. Jadi ini juga satu pengajaran juga kepada kita orang-orang Islam supaya jangan menukar hukum dalam Al-Quran sebab orang Yahudi mempunyai kitab Taurat. Orang Islam mempunyai kitab Al-Quran. Jadi kita perlu jaga hukum hakam jangan menukar-nukar mentafsirkan atau mentakwilkannya secara yang salah. Juga itu tidak dibenarkan. Allah larang Wa ni harfun istinaf makna dan. Man sesiapa yang ni isim mausul mubtada lah di sini dan juga isim syarat. Jadi bila kita ada ni kita lam yahkum ni. Sesiapa yang tidak memutuskan sesuatu hukum. Ni kita lihat dia harfun nafi dan jazam jadi dengan fi'il mudhari' majzum dalam tapak fa'il dan min mustatir tak adanya huwa. Dan kita lihat ni jadi dia adalah khabar. Lam yahkum ni adalah khabar kepada mubtada man. Sesiapa yang tidak memutuskan hukum dan dia juga merupakan fi'il syarat di sini sebab kita ada isim syarat kan. And then bima dengan apa yang jawab majrul anzala diturunkan ni fi'il madhi mabni huwa Allahu Allah lah isim ma'rifah samsiah marfu merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan anzala ni. Dan sesiapa yang tidak memutuskan sesuatu hukum dengan apa yang diturunkan Allah. Jadi ini adalah merupakan ancaman Allah kepada orang yang tidak memutuskan hukum mengikut apa yang telah ditetapkan dalam kitab-kitab Allah. Seperti saya kata tadi, kalau orang Yahudi mengikut kitab Taurat. Kita orang Islam mengikut kitab Al-Quran Fa ni harfun rabita dan syarat makna maka. Ulaika mereka itulah. Ini isim isyarah hum dia mubtada lah di sini. Dan hum ni lagi satu mubtada dia adalah al-kafiruna ni dia punya khabar. Isim ma'rifah kamariyah marfu jamak muzakkar salim. Jadi humul kafirun. Mereka orang-orang yang kafir. Dia menjadi kabar kepada ulaika, mubtada ulaika ni. Jadi mereka itulah orang-orang yang kafir kan. Jadi dan ulaika humul kafirun ni mereka orang yang kafir ni adalah jawab syarat kepada ayat syarat kita tadi kita ada ni. Wa man lam yahkum bima anzalallah kan. Sesiapa yang tidak memutuskan sesuatu hukum dengan apa yang diturunkan Allah, jadi mereka itulah orang-orang yang kafir. Nauzubillahi min zalik. Jadi di sini jelas Allah menyatakan orang-orang yang tidak menetapkan hukum ikut kitab-kitab Allah adalah orang yang kafir Jadi kita lihat beberapa pengajaran dalam ayat-ayat yang kita baca tadi Pertama, jangan berlaku seperti orang-orang munafik dan Yahudi yang enggan menerima ajaran Rasulullah. Orang-orang munafik bermuka-muka, suka berkata dengan mulut perkataan yang tidak sama dengan apa yang ada dalam hati mereka. Mereka suka membuat pembohongan. Orang Yahudi pula berhati keras kerana Allah telah menutupnya akibat perangai mereka yang teruk. Allah tidak ingin bersihkan hati mereka dengan hidayah.
Mereka memilih sesat, jadi Allah biarkan mereka tenggelam dalam kesesatan. Na'udzubillah. Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada kaum Yahudi, sebuah kitab yang mengandungi petunjuk dan cahaya, bermakna lengkap untuk berhukum dan telah digunakan oleh nabi-nabi, para ulama dan juga para pendeta Yahudi untuk menetapkan hukum. Tapi ada antara mereka datang kepada Rasulullah untuk berhukum. Tapi sebenarnya mereka tidak ikhlas. Bukan nak mencari kebenaran, tapi ada muslihat, iaitu untuk mendapat hukuman yang lebih ringan dari dalam kitab mereka sendiri. Allah memberi pilihan kepada Rasulullah sama ada untuk melayan atau menolak permintaan mereka. Namun jika Rasulullah memilih untuk menjalankan hukum, Allah perintah supaya menjalankannya dengan adil. Jadi sifat adil ni adalah dituntut walaupun ke atas musuh atau orang yang tidak sealiran dengan kita. Allah perintah jangan takut kepada manusia tetapi takut kepada Allah. Juga Allah melarang menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan dunia. Sesiapa yang tidak menjalankan hukum yang telah ditetapkan dalam kitab-kitab Allah, mereka adalah kafir. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita mendapat pengajaran dan mendapat hidayah daripada ayat-ayat tersebut supaya menjadi petunjuk dan cahaya dalam kehidupan kita. Amin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu kali ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.